Okay, morning guys. Selamat pagi. Hari Ahad pagi dari Malmi, Helsinki. Malmi lah nama tempat tu. Malmi Finland. Malmi. Okay, hari ni kita akan berjalan-jalan sikit, buat aktiviti. Kita tengok persekitaran kawasan. Ni suasana pagi dia. Sekarang dah pukul 10 lebih. Hari ni kita lambat sikit keluar sebab kita membasuh baju dulu, bagi kering dulu, tenang-tenang. Sebab dia kat sini semua kemudahan ada. Mantap guys. Okay. Pagi ni report pagi dah settle untuk pagi ni. Nanti kita update tempat-tempat yang menarik. Let's go. Ini kita akan naik tram. Untuk ke Kapapori. Okay, kita akan naik yang ni kot. Ini hijau. Okay, let's go. Kita dah sampai ke Satori. Okay, ni pun warna putih tu. Tapi kita nak turun ke bawah sana. Nak ke arah laut. Jadi kita tengok dari jauh je lah. Tengok kalau ada sempat masa kita pergi lah. Okay, kita dah ambil beberapa keping gambar. Jom kita ke tempat seterusnya. Semalam tak nampak lagi. Hari ni kita nampak sikit dia punya bendera. Bendera Ukraine. Kan? Tu lah Ukraine dia banyak ni. And ni malam tadi. Tu lah Old Town yang kita makan reindeer semalam. Kalau nampak ah. Jauh lah. Okay. Ni market rainbow punya. Dia buka rainbow secara rainbow. Ni apa dia kita tengok ni? City Hall. Ni lah yang ada bendera tadi. City Hall. Cuaca hari ni 4 darjah Celsius. Kalau ada berangin feel like 3 macam tu lah. Okay, nanti kita tengok lagi. Okay, kita dah dekat dah ni. Tu kat situ. Yang pasal semalam ni. Ni dia banyak karang craft ni. Craft tangan. Buka botol. 10 euro. Ni lapik ni. Mak. No, dia banyak reindeer. Nampaknya dia ada batu jet juga. Mau datang batu jet dia ni. Tengok dia ada husky reindeer. Husky tu datang daripada negara dia juga ni. Ferry dia. Kita nak pergi satu pulau perkampungan. Ke pulau kampung, kat pulau kecil je. Kita tengok. So kita dah ada AB punya ni pass ni kan. Jadi free naik je. Kan kita dah ada tu kan. So kita terus naik je. Kita nak pergi Suomenlinna ni. Okay. Tak tahu naik boat ni ke naik boat mana tu, tak nampak lah boat dia. Okay. Kita tengah tunggu boat kita. Lagi berapa minit ni tulis tu. Pukul 12 syuk. Sekarang pukul apa? Sebab tak kelihatan lagi. Tapi orang dah tunggu kat situ lah. Ni ada sauna open ya. Nampak sauna open.
Dia panas-panas boleh terjun dalam sungai pula, laut ni. Dia ada kawasan dia kat situ. Okay. Ada ferry wheel kat situ. Ferry wheel dia nama dia, merry go round ke apa? Merry go round macam ni? Mana dia ferry wheel. Apa sauna dia. Dia sebenarnya spray lelaki perempuan, tapi bila dekat sauna tu dia campur lelaki perempuan. Macam tu lah. Bila macam nak tukar baju ke apa-apa, dia spray. Nampak? Mak Salim nak pergi mandi. Nampak ni? Kunci cinta. Kunci rahsia orang kata. Okay, ni ferry wheel. Ni kalau kita nak ambil apa ni, tour of Helsinki, Finland lah. Kalau nak ambil hop on, hop off. Okay, tak ada apa lah sini. Ada ferry wheel dia. Ferry wheel. Kunci tandas. Asyik nak pergi tandas guys. So tandas paling-paling pun €1 juga. Paling-paling ada tu. Dia ada sebab sini okey tandas dia, sebab ada bidet semua, ada pipe. Mantul. Tak susah, tak payah nak bawa bidet-bidet portable tu. Okay, let's go. Tak ada apa lah sini. Ada tangga sini. Ni tempat entrance untuk pergi ke sauna tu lah. Oh, pok baik ni lepak. Tu gereja tu, macam kat Moskow punya kan. Orang semua nak pergi sauna. Tapi sauna macam ni malu lah. Malu kot rare. Cuaca agak suram sini sebab musim sejuk kan. Aku tangan aku dah merah-merah. Aku tengok tangan aku dah merah-merah. Sejuk gila tu. Tak ada sejuk gila, sejuk je. Tak ada gila teruk. Dah boleh masuk, tak payah scan, masuk tolak balik. Okay. Kita duduk atas, dia boleh duduk bawah, dia boleh duduk atas. Atas sejuk lah. Kalau kita pelancong kita duduk atas lah. Kalau kita lokal duduk bawah lah. Kan? Ya tak? Tak lah. Duduk atas kejap. Lepas tu kita ni lah. Kita duduk dalam. Sejuk ni. Okay, kita dah berjaya naik balik. Ni depan dia. Kalau kita tak naik Sija tu, kita boleh naik yang fotogi warna merah tu. Apa nama dia? Viking. Viking punya cruise. Dia dua-dua sama jenis je, tapi lain company lah. Dan dia. Okay. Ni kita dalam kapal. Dalam kapal lah. Tadi naik kapal besar, cruise. Ni naik kapal ferry. Kapal ferry. Tapi yang Viking ni dia cross daripada sini pergi Estonia. Oh, ni kalau kita nak pergi Estonia, kita naik ni lah. Ni tadi kunci kedatangan kita. Kunci kedatangan kita ke Mari. Cepat kopinya. Laju juga rasa tak. Okay, ni pulau-pulau yang ada. Dia pulau-pulau kecil tapi ada rumah orang kat situ. Ni satu
nampak ke pulau-pulau dia tu dari kampung ni? Ni dah zoom kali 2 ni. Sekali situ. Tak boleh, dia 2 kali zoom je. So kita akan pergi ke pulau yang depan tu. Maksudnya besar sikit. Dia katanya ada 800 penduduk saja. Tak tahu ada tambah ke atau kurang. Aku ada beranak dan berumur. Tambah dan kurang kita tak tahu tu tahun 2023 dulu. Cik, tiba-tiba dah sebab tengok story orang ke. Orang waktu ni dia Okay, nampak kan? Dia ada rumah orang tu situ. Mungkin ada 2 family ke 3 family. Berapa kata 3 family je? Ya lah, tengok sebab ada 2 rumah. Mungkin dia punya satu keturunan dia ada dulu dia bajau laut. Dia bajau laut Finland punya. So dia dapat rumah tanah kat pulau-pulau macam ni lah. Tapi tak tahu lah, time air pasang mungkin tu lah tahap limit dia tu lah. Kuning hitam ni. Kalau hitam tu tenggelam sikit rumah dia lah. Apa dia kapal tu? Ramai-ramai sesak-sesak semua. Oh, kita sebenarnya dekat pulau. Satu pulau yang ada penghuni. Pulau ni dia ada 6 pulau katanya yang bergabung. Kita tengok ni. Nak cerita pun tak tahu. Okey, nampak ni pulau dia. Dia bergabung-gabung semua ni. Ada sekolah, ada perumahan semua. Klinik tak tahu. Klinik kena cari. Jambatan dia boleh ke sebelah sana. Sana boleh pindah ke sana. Boleh lah kalau nak jalan, kalau rajin. Terus sini dia ada market dia. Sekejap, kita tengok dulu bawah jambatan ni ada apa. Dia berskala cagas sikit. Okay, tadi siapa ni pergi beli air sekejap. Angin di sebab pulau kan, angin semua daripada semua arah ada angin. Sejuk kan. Okey. Kita masuk dulu lah. Dalam panas sikit. Ni kawasan-kawasan sekitar dia. Sini ada muzium lah, muzium perang. Kan sini kan kubu dulu. Kubu Rusia di Suomenlinna ni maksudnya kubu dalam bahasa apa tah. Aku dah ada baca. Dia ada kapal selam kat sini. Kapal selam perang dulu. Kalau kita rajin kita sampai, kalau tak rajin tak sampai, brother. Ni kawasan rumah dia. Dia dah buat kafe. Rumah lama ni dia buat kafe. Business. Kau dah tengok. Okay, ni nampak ni dulu kubu-kubu ni lah. Kubu-kubu. Kubu-kubu-kubu. Kita tengok boleh masuk, kita tengok boleh masuk tak dalam tu kubu tu. Sekarang ni aku dah terpaling sejuk ni. Terpaling sejuk. Ya, nampak di sekeliling kubu. Ruang-ruang udara. Ini kubu lama dia. Besar agak. Gerbang masuk. So dalam kubu tu kita ada macam ni lah. Kawasan-kawasan dia. Okay, ni jambatan-jambatan yang menghubungkan setiap pulau-pulau ni. Ni ada jamban. Jamban dia, jamban besi. Kau tak nak kontena ada bagi besi macam ni lah. Okay. Ni perumahan-perumahan orang. Ni muzium lah. Muzium. Dia pulau ni di bawah naungan UNESCO ni.
UNESCO tu apa aku tak boleh nak terangkan sangat. Diiktiraf oleh UNESCO, maknanya kalau apa-apa jadi dia orang boleh selamatkan, bantuan. Kan? Macam tu lah kan, lebih kurang kalau di bawah naungan UNESCO. Okay, ni muzium dia, kena kalau nak ambil tour guide tour. Jambatan ni antara salah satu penyambung kat dibina pada tahun. Bini baru lari tadi. Ya. Dah duduk mana? Kau nampak dia dapat duduk mana? Nampak pulau-pulau dia, lawa. Ada benteng-benteng. Ada satu benteng ke kubu, sama lah kan. Orang yang percaya. Tengok je. Kalau nak lebih tahu, pandai lah Google kan. Ini borak-borak kan. Borak kosong, borak-borak kecil, borak-borak bening. Okay, ni dibina pada tahun 17, tak tahulah ni. Ni kubu ni. Okay, kita akan masuk dalam. Ni kubu dia. Tu ada bunyi air-air. Seram lah dalam ni. Oh, dia ada tak siap lagi lah. Ni nampak dari luar. Kalau musim salji ni, musim salji lah, ada ais licin lah ni. So berhati-hati. Ni lah kubu, dalam belakang kubu ni. Sekejap kita try lari sekejap. Dalam ni seram nak masuk. Kena ada tandas. Kubu. Dah tak masuk, jadi sekejap patah balik lagi kan, dia hilang pula. Ni dah macam repair balik kot, untuh ke apa tak tahu lah. Okay, siap ada tandas dalam kubu ni. Kubu-kubu lama ni. Mungkin dia dibina pada tahun 17-nya.
Inilah architecture dia. Architecture dia. Ha. Sejuk tu. Sejuk. Ni dah kawasan rumah orang tu rasanya. Tengok. Resident area nampak. Dalam ni. Okey. Ni biasa kalau dari kubu kita boleh nampak pemandangan atas Sebab nak tengok ada musuh serang ke tak. Oh, belum lagi. Ini dalam kubu. Style kat dalam kubu. Kubu dia. Dalam kubu ada tasik. Ni aku tak tahu apa dia. Ni kan peninggalan dulu ni. This is view dia. Lawa tu. Ni kubu-kubu kecil ni. Tak tahu lah dia guna untuk apa. Dia ni antara daun-daun yang tak mati lagi. Betul kalau ni kena pakai tu. Kalau licin. Dari atas ada meriam dia. Kubu tadi yang kita masuk, oh dia pusing sini dalam ni. Kubu dia ada, mungkin dah ada yang dah hancur kot. Mungkin ada yang dah hancur. So ni lah hasil-hasil dia. Dia jadikan tempat-tempat orang nak tengok lah. Sejuk guys. Okay, kita datang tadi dari sana. So ni kapal perang yang ditinggalkan last. Dia tak bagi turun bawah kot. Ke boleh turun bawah kot sana. Kapal perang last. Kapal selam katanya. Tapi nampak macam kapal perang biasa je. Ni lah yang terakhir yang Rusia tinggalkan kat Finland ni. Sebab dulu ni pertahanan Rusia. Oh, boleh turun. Kita nak ke sana lah. Kita nak balik lah. Kira cukup astagfirullahaladzim untuk kita cover kat pulau ni. Saja untuk buat aktiviti sikit. Kita dah sampai ke ujung rancangan, ujung pulau. Okay, kami tengok sini. Siap ada padang bola lagi. Memang sini kawasan ada penduduk dia. Tapi orang tak ada. Tak tahu lah, tak nampak ke tak tahu lah. Okay, hari Ahad kan. Mungkin dia pergi bandar. Dia pergi bandar Singki lah, kena naik tu. Macam redang. Macam bangko lah. Ya, macam bangko. Tapi kedai tak banyak. Apa tak ada. So dia attraction dia orang datang lah untuk tengok-tengok kawasan kat sini. Dulu kalau cepat sebelum dia cair.
Okay, ni dataran dia lah, dataran dia. Ni pokok apa duduk? Ada sarang burung kata besar. Sikit dia buah apa ni? Ni buah bukan. Macam buah delima tapi kecil. Buah beri. Okay, kita dah nak ke situ. Kita jeti kita kat situ. Korang semua tak payah penat-penat nak jalan, aku tunjukkan korang jalan. Ayah sikit. Dengan korang tekan like je. Okay. Kalau menengok, tengok tekan like je lah. Korang tak payah jalan, korang tengok je. Korang duduk, pegang popcorn, lepak depan PC ke, depan handphone ke. Lepas tu tak payah keluar apa-apa. Modal makanan korang. Lepas tu aku bagi jalan-jalan jauh punya dekat Finland, guys. Ni bangunan-bangunan yang sedia ada dah lama ni. Ni kubu dia. Mungkin daripada tahun 17 Masihi, 17 something. Kan kita dah tahun 20, so dah ada dalam 200 BC. Itu sampah. Okay. Oh, dia bila kat tepi pantai, tepi laut ni lagi syahdu angin dia. So kita punya ferry pun tak ada lagi. Kita datang dari sana tu lah. Nampak Viking sana tu. Sini agak sejuk guys, sangat sejuk, sangat-sangat sejuk. Angin dia terlalu sejuk. So nak cakap mengarut ke apa ke, kita cakap lah, tak ada benda nak sembang dah. So ni pulau Samaulina. Okay, itu bandar Helsinki belah sana. Okay, untuk hari ni, let's go.